we now invite customers seated in zone 3, 2 and 1, zone 3, 2 and 1 only to proceed for. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi tadi kita sampai dalam pukul 5 pagi, 5.30 kot. So masa dekat rumah biasanya kita kalau nak safar sebelum masa keluar rumah kita baca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Jadi lepas tu kita akan mula naik kenderaan, kita akan baca doa biasa. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ilaihi rabbina lamunqalibun. Sampailah kita sampai di airport, kita akan naik flight. Dalam flight nanti kita akan baca doa safar yang panjang tu. Jadi biasanya kita orang naik kenderaan yang safar yang panjang, kita akan baca basmalah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Lepas tu kita akan baca kata alhamdulillah, dan seterusnya kita kata Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sebab kita nak naik flight. Dan terakhir sekali kita baca doa safar yang Nabi ajar. Kita sambung tadi Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita sambung dengan Allahumma inna. Kalau kita seorang-seorang Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birri wat taqwa wa min al-amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa tu'i anna bu'dah. Allahumma anta sahib fi safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'i safar wa kabati manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Itu antara doa yang Nabi ajar. InsyaAllah kita amalkan untuk safar kita. Allah akan berkati perjalanan kita. Satu hal lagi, bila kita nak travel, usually kalau lebih 3 orang, Nabi anjurkan kita pilih satu ketua lah. Habis sebab kita 2 orang je, tak ada ketua. InsyaAllah sambung lagi. Nak kena masuk. Assalamualaikum. Baru turun di Qatar, Doha, 2 jam juga, insyaAllah. Baghdad, Dammam. Alhamdulillah, akan pergi ke Mina untuk sambung perjalanan kita ke Jeddah. Alhamdulillah, kali ni trip ni rasa macam tenang sikit lah, walaupun kita lambat tadi. So insyaAllah ada orang akan ambil kat sana. Nanti kita nak tukar ihram sekejap lagi sebelum kita naik. Ataupun kalau tak sempat, kita akan pakai dalam flight lah, insyaAllah. Boleh. Bismillah. Oh, ni nampaknya dia agak complicated sikit. Ni lama dah tak datang katanya airport. So dia akan boleh ke begini? Oh, pergi sana boleh. Lagi senang. Tu kan? Tu boleh straight. Yang ni tak boleh. Ni buat lawa je nampak ni. Yang kita kena ingat waktu kita nak buat umrah dan kita transit. Itu namanya. Thank you.
apabila kita transit di dekat tempat yang kita akan lalu mikot lepas tu, kita pakai ihram di tempat kita transit tu lah. Itu yang terbaik insya-Allah. Sebab nanti kalau kita pakai daripada KL, dia akan jadi serabut sikit. So sebabkan kita berada di tempat transit ni, kita pakai je ihram kita, dan kita boleh pakai baju kita dalam dan juga underwear lagi, sehingga nak sampai dekat mikot nanti baru kita akan buka lah t-shirt dengan pakaian dalam kita. So antara lain yang kita kena ingat bahawa masa kita nak pakai ihram, kita pastikan kalau kita pakai ihram tu, sebelum kita pakai ihram, kita letak minyak wangi lah untuk lelaki boleh. Kalau tak nak pakai pun tak apa. Tapi jangan bagi kena, jangan pakai di kain ihram. Itu antara dia. So benda lain ialah lepas masa kita lalu kat mikot nanti, kita akan niat labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Lepas tu kita boleh baca satu doa, Allahumma mahalli haitsu habastani. Itu doa ni akan menjadikan kalau kita terhalang daripada nak habiskan kita punya umrah, kita boleh tahallul terus tanpa bayar dam. Contohnya bila orang wanita dia dah tahid tiba-tiba dah habis dekat tawaf, habis tawaf dah tahid. So doa tadi menyebabkan dia tak perlu bayar dam, dan dia boleh tahallul dan dia boleh settlekan dia punya umrah tu. Itu je dulu setakat ni, nanti kita sambung lagi. Bila kita dah niat labbaik Allahumma umratan, kita dah boleh start bertalbiyah lah. Talbiyah ni jangan sampai kacau orang lah. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Sampai kita nampak Kaabah nanti, baru kita boleh stop. Tapi bukan wajib pun, just sunnah untuk kita buat.